Umur baru 16 tahun, tingkatan 4, tapi dah jadi pelaku jenayah digital. Ini realiti. Siapa tak marah bila wajah anak kita diambil, disunting jadi tak senonoh dan kemudiannya dijual dengan harga RM2 sekeping. Memang mengerikan. Inilah jenayah digital yang baru saja berlaku di Kulai, Johor, yang melibatkan pelaku bawah umur. Guna AI untuk sunting wajah rakan sekolah jadi bahan lucah melalui telefon bimbit. Kemudian jual di media sosial. Mangsa kawan sekolah sendiri. Jenayah ni dibongkar lepas pihak polis menerima laporan pertama dari seorang mangsa pelajar perempuan 18 tahun. Paling menyedihkan, ada mangsa berusia 13 tahun juga turut menjadi mangsa serta puluhan mangsa yang lain. Remaja ni akhirnya disiasat bawah Seksyen 292 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ibu bapa, tolonglah pantau anak-anak. Bukan sekadar bagi telefon. Bimbang dan pantau mereka sebaiknya. Teknologi bukan alat merosakkan maruah dan masa depan anak-anak kita. Ingatlah, jangan kerana teknologi yang disalahguna, masa depan anak kita tergadai. Sebarkan video ini buat peringatan kita bersama.